Kampung ini sunyi. Bukan sunyi biasa-biasa. Sunyi yang bernyawa. Terutama selepas waktu Isyak. Orang kampung sudah lama tahu, jangan lalu di jalan mati itu. Jalan setapak menuju ke tanah perkuburan lama, tempat arwah Mat Saleh dikebumikan 40 tahun lalu. Tapi malam itu, aku terpaksa. Nama aku Din. Aku baru balik dari kota. Terjebak dengan janji pada arwah Tok Ki. Tok, aku akan ziarah kubur Tok sebelum balik KL. Janji aku. Tapi masa tak mengizinkan. Tiba-tiba, hujan lebat turun bagaikan ingin menghalang aku. Tapi tekad aku sudah bulat. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Aku genggam erat lampu suluh. Redah kegelapan. Setiap langkah aku rasa ada mata yang memerhati. Bukan satu, tapi ratusan. Tiba-tiba, lampu suluh aku padam. Aku pukul-pukul, goncang-goncang, tak jadi. Gelap gelita. Aku pejam mata seketika, cuba biasakan diri dengan kegelapan. Ketika aku buka mata, suara misteri bisik. Din, Din, kau dah balik. Aku tercegat. Bulu roma aku berdiri. Suara itu, suara orang tua. Suara yang aku kenal. Tapi mustahil, dia sudah meninggal tahun lepas. Suara misteri bisik. Jangan lalu situ, Din. Kubur tu, kubur Mat Saleh. Dia tak suka orang lalu waktu ni. Aku menoleh ke kiri. Tak ada siapa. Aku menoleh ke kanan. Kosong. Tapi suara itu datang dari dalam tanah. Aku tunduk. Di bawah kaki aku ada satu pusara tua yang separuh runtuh. Nama di batu nisan itu Haji Abdullah, Tok Ki. Suara Tok Ki dari dalam kubur garau serak. Cepat, Din. Balik. Jangan pusing belakang. Jalan cepat-cepat. Dia dah nampak kau. Aku tidak menunggu lagi. Aku berlari. Langkahku bertempiaran. Aku terhantuk batu nisan, tersandung akar pokok. Tapi aku terus berlari. Dalam kepala aku hanya satu perkataan. Lari. Tapi semasa aku sampai di simpang dekat dengan jalan besar, aku dengar satu suara lagi. Bukan suara Tok Ki. Suara ini lain. Suara Mat Saleh. Hahaha, cucu Haji Abdullah. Aku tunggu kau lama. Janji mesti ditepati, Din. Aku jatuh tersungkur. Aku rasa nafasku sesak. Aku tak berani pusing. Aku pejam mata kuat-kuat. Tiba-tiba, terdengar suara azan berkumandang. Azan subuh. Dan seperti mimpi, bunyi-bunyi seram itu terus lenyap. Angin mula bertiup normal. Bunyi jangkrik kembali. Aku membuka mata. Aku terduduk di simpang jalan. Peluh sejuk membasahi baju. Di hadapan aku, terpacak satu batu nisan lama. Batu nisan Mat Saleh. Dan di atas tanah merah di hadapan kubur itu, ada satu tapak kaki. Tapak kaki ini terbalik arahnya, menghadap ke belakang. Seolah-olah mayat itu berjalan, meninggalkan kuburnya. Sejak malam itu, aku tak pernah lagi berani melalui jalan mati itu. Tapi kadang-kadang, ketika aku bersendirian di rumah di KL, di tengah malam yang lengang, telefon bimbit aku akan berbunyi. Aku angkat, tiada siapa di hujung talian. Cuma ada bunyi tanah digerakkan perlahan dan suara bisikan garau. Din, jangan lupa, kubur Mat Saleh tu kosong.